Rupanya masih ramai lagi calon tak tahu nak pilih setuju ke sangat setuju. Siapa nak tips ujian psikometrik cara pilih jawapan? Kakak, abang, Cik Su ingatkan semua calon dah faham dah beza setuju dengan sangat setuju. Rupanya ramai lagi yang masih pilih jawapan dia ikut mood, bukan ikut nilai kerja kerajaan. Okey macam ni, psikometrik ni bukan survey perasaan dan tidak diulangi. Tidak wajib pilih sangat setuju atau sangat tak setuju setiap kali. Kadang-kadang jawapan paling profesional tu setuju je, bukan sangat apa-apa. Tak payah jadi ekstra pun. Kalau semua benda pun jawab sangat setuju, SPA pun confused. Calon ni memang stabil ke? Atau dia tengah semangat sebab minum kopi 3 in 1? Rule paling senang. Sangat hanya bila melibatkan integriti, keselamatan, disiplin dan etika kerja. Setuju bila situasi itu positif tapi tak ekstrim. Contoh soalan 1, jika saya diberi tugas mendesak di saat akhir, saya akan menyiapkannya mengikut keutamaan jabatan. Cadangan jawapan setuju. Ini kerana tugas last minute masih ikut SOP dan prioriti jabatan. Jawapan setuju sudah mencukupi. Tak perlu sangat setuju sebab bukan isu integriti. Ini isu pengurusan kerja yang normal. Soalan kedua, saya tidak akan berkongsi maklumat dalaman jabatan walaupun dengan rakan baik saya. Cadangan jawapan sangat setuju. Ini melibatkan kerahsiaan dan keselamatan. Setuju tak cukup kuat. Pegawai kerajaan kena tegas bab ni, jadi sangat setuju adalah standard. Nampak tak beza dia? Tak semua benda kena sangat. Kadang-kadang hidup ni perlukan keseimbangan. Macam-macam strawberry, cukup je manis level 50%. Tak payah 100% setiap hari. Kalau anda nak betul-betul faham cara pilih jawapan psikometrik, boleh check rujukan lengkap dalam link dekat bio. Ataupun DM je Cik Su. Ramai dah guna dan Alhamdulillah ramai juga yang lulus. Jangan jawab ikut sentimen, jawab ikut nilai penjawat awam.